Selepas PH 2.0 ni, Pulau Pinang daripada dulu dia rancang satu, dia panggil Penang Transportation Master Plan, kos dia 4 bilion. Marilah zaman lah ni, di mana DAP begitu berkuasa dalam kerajaan persekutuan hari ini. Kerajaan perpaduan lah yang paling banyak kerusi adalah DAP 40, PKR 30. Ni abang-abang kita ni hak insaf dah ni 30. Insaf dah. Sunat taubat tak berhenti. Pagi buat, tengah hari buat, lepas maghrib pun buat. Paling besar kuasa DAP. Maka diluluskan untuk PTMP Pulau Pinang 16 bilion, 16,000 juta daripada kerajaan persekutuan. Tuan-tuan semua, apakah keperluan sebenar Malaysia? Negeri Sembilan masih ada masalah infrastruktur air. Di Seremban mungkin tak ada, sebab dia masuk dalam The Greater Klang Valley. Masuk dengan Kuala Lumpur, 200 km radius masuk daripada Lembah Kelang, termasuklah Seremban. Mungkin tak ada masalah air, tapi di luar bandar, di Pahang masalah air, di Sarawak masalah bekalan air, di Sabah duk bagi tong biru, tak ada apa kau jalan ni, tak ada air hujan. Hampa bisa tengok. Di Kedah ada masalah infrastruktur air. Di Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Negeri Sembilan, semua ada. Mana lebih penting, LRT atau air? Tuan-tuan semua, 16 bilion tu yang dibagi nak buat LRT Pulau Pinang, kalau mereka ni ada sifat ihsan, ada sifat adil, ada sikap sama rata, persekutuan layan negeri-negeri, 16 bilion tu boleh diagih ke negeri-negeri untuk perbaiki infrastruktur bekalan air. Betul? Kedah untuk tukar semua paip satu negeri. Pada tahun 2008 kita audit, kita kena ada 1.6 bilion. Tiap-tiap negeri kena ada 9 lebih untuk tukar paip ni. Alangkah indahnya kalau mereka ni bersifat adil, bersikap sama rata, sama antara negeri-negeri. Maka agihkan 16 bilion itu, baiki dulu sistem infrastruktur air di negeri-negeri. Betul tak? Oleh kerana mereka ni tamak, takut kepada DAP, nak tunjuk pada negeri DAP ni lebih baik pada negeri-negeri yang ditadbir oleh PAS, oleh UMNO, oleh PN ni, maka dilungguk semua bajet pergi ke Pulau Pinang untuk buat LRT. Nampaklah Pulau Pinang tu moden, nampak hebat, nampak gah siapa jadi kerajaan DAP. Maka orang-orang muda pun untuk maju, mai kita sokong DAP. Itulah plan kepala bapa mereka.